Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Tibalah giliran kami untuk bergerak naik bas. Duyufur Rahman. Subhanallah. Bakal tetamu Allah, bakal tetamu Allah. Duyufur Rahman tajuk dia. Tajuk dia. Kita harap. Terima kasih. So kami akan di-escort semua bas ni. Semua yang naik bas ni hari ni kita akan di-escort oleh polis. Sebab apa? Sebabnya kami semua ni consider dah check in. Kami masuk ke airport ni untuk lalu proses immigration, yang maksudnya lebih kepada check bag yang barang-barang yang tak boleh dibawa sahaja. Dia bukan lagi proses cop pasport yang macam kita kena lalu tu. Sebab ini adalah laluan haji yang dibuat oleh Malaysia dan juga Arab Saudi. Okay bang, jumpa lagi. Take care bang. Selamat. Thank you. Tugas tim media. Oh. Marilah kita bawa beg. Bawa beg kami. Ya Allah. Okey. Marilah naik bas. Sebenarnya jadi jemaah haji Malaysia ni
dia punya pengalaman untuk melalui proses immigration tu sangat luar biasa. Sebab apa? Malaysia dengan Saudi ada satu kerjasama yang dinamakan sebagai kerjasama Mekah Route, iaitu laluan khas untuk kesemua jemaah haji Malaysia yang mana hanya buat proses pra-pendaftaran immigration. Jadi sebab tu kalau kita tengok semua jemaah haji, dia akan mendaftar dulu dekat Movenpick contohnya. Lepas tu mereka akan menaiki bas beramai-ramai untuk terus ke airport. Jadi tak perlu lagi lalu beratur ataupun pening-pening dekat immigration airport lagi dah. So kita akan ikut saja, ada polis escort kita terus ke airport dan terus tunggu kapal terbang saja. Tak ada dah lalu bising-bising kat airport. So boleh nangis-nangis dan babai-babai semua dekat Movenpick saja. Simple kan? Nampak simple, tapi sebenarnya kerja ni bukan kerja mudah. Dia datang dari polisi kerajaan, dia datang dari usaha sama dan kerja keras yang dibuat oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia. Sekarang kami ingin menjemput jemaah yang memegang pas masuk di zon 1. Pas masuk di zon 1, beratur dan bersedia untuk memasuki pesawat. Para